So sekarang proses melapah. Ini saya bagi orang. Nah. Cik doakan saya murah rezeki. Kalau nak menipu ramai rezeki, bebe. Wah, tak boleh nak lak tangan guys. Guna muka je, tak boleh nak guna tangan. Guys, so selamat Hari Raya, maaf lahir batin, selamat Hari Raya Aidiladha. Kali kita telah lewat untuk acara korban ni guys. Sekarang dah pukul 12. Ya, alhamdulillah kita dah pagi tadi kita dah selesai solat Hari Raya. Dan kita nak menunaikan pula lah, menunaikan ibadah korban pula. Okay, so Aiman saja nak share sebab Aiman rasa family besar kita orang ni lain daripada yang lain. Sebab apa? Sebab kita korban kat situ, and then sebahagian yang dibolehkan untuk kita makan ataupun kita ambil bahagian-bahagian orang lain, nanti kita akan makan dekat sana. Okay, kita masih mengikut syarat, bukan main bedal macam tu je. Okay, alright, let's go. So inilah dia perjalanan untuk ke sana. Alhamdulillah trafik hari ni masih dalam keadaan baik. Mungkin petang itu lagi atau malam ini pun dah macam nak banyak dah ni. Alhamdulillah hari ni cuaca redup. Maknanya tak terlalu panas lah sebab sekarang dah 12.30 hari kan. 2 ekor guys. Selalunya kalau kita nak korban tu memang matahari terik atas kepala. Atas kepala. Tapi alhamdulillah lah dia nak tolong. Allah nak memudahkan urusan kita hari ni. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Dah. Nak viewers nak tengok orang muka apa? Dah. Hai. Okay, dah sampai. Nampak tak? Lembu sudah pun tersedia di situ. Ya. Saya tak sempat nak perpetukan Allah kudu hati. Okay, jomlah kita dah nak start dah ni. Cool now, but these my rules. Don't play it on. So shimmy out, shimmy yeah. We could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. Okay. So hanya kalau 2 tahun lepas saya memang akan duduk atas lembu tu. Memang duduk atas lembu tu. Badan saya yang pegang. Macam tu. Betul lah tu. Betul. Hari ni saya bagi orang. Okay. So sekarang ni lembu dah pun disembelih. So tinggal untuk dilapah lah. Maksud pembahagian setiap bahagian apa semua kan. Kita nak buat preparation dah dekat sini, okey. Okay guys, so sekarang proses melapah. Betul kau? Tak sure lah betul ke tak. Tu
Ini barang. Berapa kilo tahu ni? Buat singgah, buat sup. Ada singgan, ada sup juga. So korang layan kita punya suasana hari raya pertama ni. Okey. Oh, misteri. Nampak. Kau nampak? Mana? Sini. Kau nak tengok daging kembut. Daging kembut. Tu. Ini daging fresh. Dia walaupun awak cakap apa, roh tak ada. Apa dah awak panggil ni? Allah Akbar, saya tak ingat dah. Dia masih otot. Ini player lokal. Oh, power kat ni. Awak tu. Oi. Habis dah. Habis dah. Okey, so sekarang ni pembahagian 7 bahagian untuk satu ekor lembu. So kita serahkan ni yang lebih arif lah. So dia akan timbang apa semua kan. Bang bos bagi-bagikan. And then masing-masing punya bahagian akan ambil untuk sama ada disedekahkan. Dan bahagian saya sekeluarga mungkin akan disedekahkan lah. So, ada yang akan ambil sikit and then selebihnya memang disedekahkan lah. Lepas tu part yang kita makan tu perlu minta izin masing-masing. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, makanlah dan buatlah jamuan untuk orang ramai bagi orang lain makan. Ambillah sebahagian daripada korbanmu. Jadi itulah yang kita terapkan dalam family ni secara besar-besaran. So setiap part yang kita nak buat makanan tu memang kita minta izin masing-masing untuk sama-sama makan, sama-sama merasai, sama-sama berkongsi macam tu. Okey. Dia ada perbahagian Aiman nanti perbetulkan Aiman kalau ada kesilapan. Maaf kalau ada itu kurang apa semua sebab iyalah memang kita lakukan benda ni setiap tahun tapi sebab sekali setahun dan itu kalau sekali setahun. Kalau baru-baru macam Aiman baru-baru nak korban, banyak lagi nak kena belajar. Semua tu ilmu. So kita kena tanya orang-orang yang lebih arif. Okey. Macam tu. Okey, so betul lah 1/3 kita boleh ambil sebagai orang yang korban, dan 2/3 sedekahkanlah. Ini untuk mereka yang macam Aiman lah kan, yang masih mencari ilmu. Banyak lagi kekurangan apa semua. 1/3 kita boleh ambil untuk simpan, boleh buat bekalan di dapur, dan 2/3 disedekahkan. Ya. Yeah. Wah, selamat Hari Raya bagi tahu dekat uncle nanti. Selamat Hari Raya. Dia dah ucap tu. Maaf saya dah batin. Dia dah bagi tahu tu. So korang kena maafkanlah kalau dia ada salah silap pakai. Buka dah pandai tapi salah tu. Ni kaki ni kaki ni. Ni sayang. Kaki ni. Ni kaki ni. Cepatlah. Lah. Alright. So alhamdulillah kita dah pun settle ibadah korban kita pada hari ni dan makan-makan semua. So belum berakhir lagi konten ni. Kita akan berkongsi pula kita punya daging korban tu dengan pakai ni sikit insya-Allah. So sekarang ni hujan guys. Tadi tu ingat Aiman ambil footage saja. Umi ayah pun datang juga. Sekarang ni Aiman hantar mak mertua Aiman rumahnya. Okay, let's go. Bunyi. Opo? Atau crowd DP opo? Oye toyo opo? Dia tanya. Dia tanya orang tak kenal. Kalau pun nak tak ada betul ya apa? Tak tahu bahasa apa tu. Tak tahu bahasa apa. Mak sendiri tak tahu, main sebut A few moments later.
Alright, so kita dah hantar dah Mama. Sekarang ni misi kita untuk cari ni lah. Untuk cari mana kita tidur. Nampak tu dia tidur tu. Kita cari fakir miskin lah untuk kita kongsikan bersama kan. Tak tahu lah, Papa tak sure. Kita cari area dekat ni je lah. Sebab hujan sekarang ni. So Mami akan rakam Papa daripada dalam je, boleh? Okey. Rakam Papa daripada dalam je, biar Papa je pergi hantar. Sebab hujan dah ni. Hujan. Pergi je lah mana-mana pun. Kita masuk je rumah mana-mana pun. Okey. Bagi. Okey. So kita masih lagi misi mencari rumah-rumah fakir miskin. Susahlah nak cari yang betul-betul memerlukan. Tapi apalah, kita ikhlaskan jugalah. Dia tengoklah tepi-tepi ni. Kita ikhlaskan juga bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Tengoklah anak saya. Dia ada macam lorong gitu. Cik, bagi daging sikit boleh? Bagi daging. Nak bagi daging sikit boleh? Boleh. Rumah pakcik mana? Ni nak pergi mana ni? Lah. Ada sebutir ke rumah ada dah? Ada banyak lagi dah. Nak masuk dalam. Kita bagi. Okey. Okeylah, Cik. Hati-hati dah. Cik doakan saya murah rezeki. Cik, take care. Bye. Assalamualaikum. Tengok ni kita meredah hutan untuk cari Wish tebing lah bawah. rumah-rumah. Assalamualaikum. Bagi daging sikit boleh? Lupa. Hah? Mari daripada setengah duit Oh. Bagi daging sikit Ni. Okey. Berapa rumah, Pak? Bisa lagi tak? Bagi. Ramai anak-anak. Masih banyak dah. Baik, sama. Ramai aja dah. Okey, last rumah last. Semoga membawa keberkatan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagi daging sikit selamat hari raya. Rap, Pak. It's a rap. Hah? It's a rap. It's a wrap. Budak gimana? Sini. Boy ibu ni. Teguh gila gitu. So sekarang ni Papa kena belanja Mami Nasken. Oh pula. Nasken ke Nasken ke apa orang panggil? Nasken je. Nasken ni dia dekat Kelantan je ada ke? Nasken je. Spanish buttercream latte. Okey, jom. Okey, jom. A few moments later. Dia minta Naskin coffee, kita bagi Naskin coffee. Tisu ke? Nah. Okay. What? Okay.